Keputusan ini dibuat secara tergesa-gesa. Lembaga racun dilaporkan hanya diberi notis 24 jam untuk bermesyuarat. Dia tak ada perbincangan pun. Tak ada. Lepas tu sebulat suara dan mereka sebulat suara menentang langkah. Kau bayang, lembaga racun diberi notis 24 jam untuk mesyuarat dan lembaga racun sebulat suara menentang langkah ini. Ya. Tapi Dr. Zaliha selaku Menteri Kesihatan Pada ketika itu tetap meneruskan perintah penyahsenaraian tersebut 2 hari kemudian mewujudkan kelompongan undang-undang dan legal lacuna dipanggil, di mana vape boleh dijual secara bebas tanpa kawalan had umur atau standard kandungan. Kau nampak? Kau dengar? Dan apa alasan dia, Nas? Dia kata saya tak perlu kebenaran lembaga racun nikotin dari akta racun. Gila kau. Aku dah kata berkali-kali, sebab ikut IMF punya pasal, apa-apa keputusan nak dibuat oleh kerajaan, dia bukan peduli kesihatan rakyat, dia bukan peduli apa. Janji dalam IMF itu, IMF kata, keputusan kau ni bagus. Keputusan kau buat dia boleh tingkatkan hasil. Kalau, kan? Lepas tu kau bayang pertengahan, tindakan mahkamah oleh badan. Okey, lepas tu kemudian ada NGO saman lah. Dan benda ni ditentang oleh doktor. Kau nampak tak? Pasal tu aku kata, pembangkang tak buat isu rakyat. Kadang-kadang, contohlah, antara yang kuat gila promote vape ni untuk tarik anak muda adalah Bersatu. Bersatu pernah buat satu event masa diorang jadi kerajaan. Kerajaan ketika itu, kerajaan apa masa tu? Kerajaan... bukan kerajaan Melayu Islam kau ni. Ismail Sabri. Tak, ni zaman Muhyiddin. Tak silap aku. Ada satu, kerajaan apa dia panggil waktu tu? Perikatan Nasional. Prihatin. Oh, kerajaan Prihatin. Pernah buat satu konsert mempromosi vape secara besar-besaran di Pulau Pinang. Kononnya nak menarik minat anak muda. Kau kena ingat tau. Anak muda one thing. Dan anak muda kalau dia nak berhedonis kepada Bersatu, kepada UMNO, mereka tak perlu cari UMNO. Dia tahu ke mana nak pergi. Dia nak pergi rave. Dia tahu kepada... Kalau anak muda perlukan dia nak parti, pergi clubbing, dia tahu kat mana dia nak pergi. Kalau anak muda pergi event parti untuk mencari hiburan, maksudnya ada dua benda. Satu, anak muda tu sangat tak cool. Dia tak cool kan? Kau kena pergi event parti untuk kau dapat hiburan. Kau tak cool. Satu lagi, dia ni jenis spesies berbayar. Maksudnya kalau zaman British dulu, British kata, nah aku bagi kau gaji bulan-bulan, kau pergi tangkap orang-orang yang berperjuang kemerdekaan, dia akan buat. Kau akan dapat anak muda jenis macam tu yang pergi event kerajaan untuk berhedonis ni. Satu lagi, mak bapak budak-budak tu tak suka. Dan anak muda tu esok dia besar, dia fikir apa kejadah parti dia buat benda bodoh ni. Kau buat konsert, kau promote vape. Memang ada buat. Parti Bersatu ada buat konsert promote vape. Aku tak bohong kau, dekat Penang dulu. Okey. Sebab kononnya boleh menarik minat anak muda. So, jadinya, pasal tu kau tak tengok bila benda ni. Kita dah tengok banyak rakaman video kan Olivia, yang budak-budak terutamanya golongan Melayu